first of all dia terima kasih ada begini, tapi untuk saya tak pernah dalam rasa begitu, kerana I just buat kerja saya kan. Selebihnya diorang nak rasa lihat saya tu pulang pada mereka, pada hadapan. Untuk saya just buat saya punya kerja secucu mungkin aplikasi ni. So biar peminat yang menilai lah. Biar peminat yang menilai. Biar menilai lah. Kalau dia rasa macam itu, terima kasih, tapi dia untuk saya tak rasa apa-apa. Untuk saya dalam industri ni, saya just buat kerja saya ataupun berkarya dengan penuh kejujuran, dan selagi saya perjalanan tu ada, selagi tu saya lukiskan perjalanan seni saya. Personally abang ada ni ke, macam siapa yang abang rasa, yalah kalau abang cakap mungkin ada orang lain yang lebih sesuai, siapa? Tak pernah fikir. Because untuk saya, kerana dalam seni ni dia bukan perlombaan lah. Dia tak pernah masuk seni saya nak hubungan orang senang orang sini atau buat senang. You have your own journey. You warnakan perjalanan. So dia bukan satu perlombaan. So you create you punya dream. Apa benda yang kau buat depan itulah impian kau. The next one. You kalakan. Mengejar status lah, tak mengejar gelaran. Abang, kalau kita tanya abang siapa royalty rock Malaysia, mungkin kalau ramai-ramai siapa yang abang boleh bagi 5 nama mungkin royalty rock Malaysia? Royalty rock Malaysia. Kita bagi royalty lah, macam abang Long Malaysia, dunia rock. Abang Long lah. Siapa selain daripada abang? Abang rasa siapa yang boleh kita panggil macam tu? Otai rock. Kita bagi royalty lah. Saya apa lah yang lama, contoh macam Datuk Ramisari, yang lama lah, tapi yang dah lama lah dalam yang senior lah.